Allah wabarakatuh. Maaf pada semua tu lewat pergi era dah hikmat lewat lagu tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir lana umurana wa inna qulubana waj'alna indaka fid darajatil 'ulya. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimna bil khair wa saddid lisanina wa hdi qalbina bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin wa ja'alana mukhlishina bi qiraati wa zidna ilman waj'alna minal 'amilin. Kita beradu marahnya ada kata wa yusannu fayanwi ma'aha maqani ala iyo mutawaddi ma'aha serta tasmiyah atau basmalah. Inda bila tu yang niat inda tu zorah. Bila zorah tu ya kena dapat takluk ya. Inda tu sakut pada tayanwi. Niat indah. Niat di sisi ghaslil yadaini. Dia Pak Ustaz bermakna di sisi basuh akan kedua tangan ya. Tu yadainil mutawaddi lelagatin dofilah. Wa qala jam'un dan katalah oleh satu rombongan, satu perhimpunan mutaqaddimun, ulama-ulama mutaqaddim lah. Ulama mutaqaddimun ini jadi mereka yang belum daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i gitu. Orang yang belum daripada sekerak Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dikatakan mutaqaddimin. Hak lepas daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i panggil ulama mutaakhirin. Dia kata lagu mana? Maqul qaul dia. Tidak ada bahanasa. Maqul qaul. Inna awwalaha. Sungguhnya awal-awalnya as-siwaku. Itu dia. Inna awwalaha awwal sunnah. Gitu. As-siwaku. Mula-mula sunnah tu sebelum gigi. Gosok gigi panggil. Summa ba'dahu kamu selepas daripadanya selepas bersiwak tu tasmiyah. Sugi dulu. Sugi tu ingat kata Rasulullah buat boleh pala. Kita buat gapo-gapo saja niat kata Rasulullah buat boleh. Naik kuda. Apa naik kuda? Naik kuda ni kerana kita niat Rasulullah pernah naik. Boleh pala. Kita saja naik. Kita sepak bola. Main badminton, main apa orang kata saya badminton. Niat untuk nak gagah buat ibadat kepada Tuhan. Boleh ada. Benar tapi gitu tukar jadi sunat dengan niat. Boleh. Benar kalau kita kira. Main bola, main gapo, main bola apa. Siapa kata ada semayat sang masuk murid itu. Waktu bola dah. Nah, wa ba'dahu at-tasmiyah. Dah selepas daripada dia tu bismillah. Far'un, haza far'un. Khabar tak ada masuk. Hadza far'un akhadahu al-musannif wa zalikal far'u fi bayani sunanit tasmiyah. Dan begitu. Far'un tusannu tasmiyatu disunahkan tasmiyah tu baca bismillah tu li tilawatil Quran. Le raja asli takluk pada kata tusannu. Tusannu kalau tu pondok ya terjemah tusannu li sunat-sunat tu bagi baca Quran untuk nak baca Quran. Baca kitab, baca perlu laku tu masuk walau min asna'i suratin fi shalah.
Tu sunat dia tu hingga sampai setakat mana? Walau min asna isuratin, walau jikalaulah di tengah-tengah, atau tengah-tengah surah dah fisolati pada semaya, duduk dalam semaya sunat tasmiyah juga. Au kharijiha, atau luar semaya. Kita duduk luar semaya lah baca gihat lupa baca bismillah ulai semula gitu ya. Wali ghuslain dan kana mani, sunat bismillah. Bismillah untuk nak mani janabah. Itu dia. Wa tayammum, bismillah untuk tayammum. Wa zabahin, bismillah ke kana semula. Mulai nate semula gapo itu lah. Patut faghuslul kaffaini. Salah tu kaifiyah roh. Kaifiyah wudu tu. Ghuslul kaffain, basuh dua kaf ni. Ma'an dua sekaligus ilal ku'ain kepada ni. Siku. Ma'at tasmiyati serta tasmiyah al-muqtarinati bin niyati. Serta dengan baca bismillah. Kita sapu tu baca bismillah. Bismillah tadi itu yang menyertai iyo mustatihiyah dalam muqtarinah. Muqtarinati hiya tasmiyah itu menyertai iyo bismillahirrahmanirrahim tadi itu bin niyati. Dengan kita niat. Kalau dalai yang kata ma'at tasmiyatil muqtarinati bin niyah itu ay qalbiyah lah. Niat bahasa hati lah. Fayanwi bi qalbihi wa yubasmal bilisanihi, gitu lah. Ma'a awali ghusl kaffain. Allah sebut tu bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu niat lah. Wa in tawaddo'a, dan jikalau mengambil wuduk iyo mutawaddi, iyo seorang yang mengambil wuduk baik daripada apa? Min nahwi ibrikain, daripada upamu keni. Kita pakai syai kan? Satu bekah yang mulut dia sepik. Untuk ulama. Berapa ni? Bekah kusai, tercuba ada mulut sepik, kening yang letak ni. Panggil apa? Tak apa, panggil apa? Kenapa tu? Ibrikain. Kalau kita ambil daripada ibrikain ke mana? Wa in tawaddo'a, dan jikalau mana yusanul ghuslu juga dalil qauluhu dulu. Wa yusannu al-ghuslu wa illam yarid idkhaluhuma fil ina sekalipun. Maknanya masalah ni tu sunnah jikalau tangan kita tu tak ada masuk dalam ina sekalipun, enggak apa-apa. Ka'an sabba ala kaffaihi. Tu ka'an sabba ala kaffaihi binahwi ibrikain. Dalil keluarnya. Jadi dia mari sekat tu tak payah. Dalil kat dalam ya nah. Itu dia. Dari mutawati tasmiyah awal. Atau selepas daripada tasmiyah ghuslul kaffaini. Ghuslul kaffaini. Yang nak cerita kata, kalulah air tu kita turun dalam air, ambil dua tangan turun dalam janah besar. Tak apalah kita niat kau tu. Mandi. Beldi, janah atau beldi. Beldi tu kita celup. Hak tu ketika niat atau nak basuh situ serta dengan bismillah. Tahu bukan biasa celup, biasa air mari. Dia kata nahwi ibrikain. Kalau tak nahwi ibrikain bukan lain tak apa lah, air hak mari dia. Air mari mula tepuh tu, tu kita niat dia kata. Yang ayat gitu. Au mulima, atau diketahui tuhruhuma, diketahui akan cuci kedua. Itu dia.
kedua kafai. Dale. Fa in syakka fi tuhrihima, maka jikalau syak pada tuhu kedua, kuriha ghamsuhuma. Tadi ya. Fima in qalilin, pada air hak sedikit. Gini, hak mulima tuhruhuma tu, tuhru kafai ni. Diketahui dah kata tangan dia cuci. Maka kalau tangan tak cuci, jika kita waktu gondal air, maklum tak? Tangan kita kena najis kalau ke mana tu air itu menjadikan najis lalu. Tu kita ngaji dah dulu dah ada khilaf ulama sikit sebanyak kalau tu. Bapa buat lagu tu lilitibai mana li amrin muttaba. Jadi ya. Tapi dalam yang anak tu, ka ansabba ala kafaihi binahwi ibrikin au tayaqqana tuhruhuma atau yakin. Lima mana tayaqqana, yakin. Tuhruhuma yakin kecuci kedua dua kafai itu dilitiba. Engkau fa in syakka jika kalau syak cuci kedok tangan. Fi tuhrihima pada cuci kedua tangan itu kuriha ghamsuhuma. Dimakruhlah ghamsu mana celup huma akan kedua kafai itu fi ma'in qalilin. Makruh. Tangan tadi cuci kedok dengan tangan kita bangun tidur. Tak tahu tangan aku tidur mana. Tidur di anggota kita kira-kira celup sama mana kita negara tak tahu. Lesen ali basi kalau ke mana bangun tu syarat suruh basuh tangan dulu belum celup dalam. Pasal kalau kita celup takut-takut najis tu. Tu masalah ulama dah. Tu bong air sikit la kasirin. Mungkin air banyak celup gilah. Tu qabla ghaslihima lah salasan li khabarin kana khabar iza staiqaza ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu. Nabi kata ini dah ada sahih ni rawahu syaikhan. Iza staiqaza, apabila bangun ahadukum oleh seorang daripada kamu min naumihi daripada tidurnya tidur ahadu fala yaghmis, maka mu janganlah apa dia ni celup yadahu akan tangan seorang fil ina dalam bekah. Hatta bila kalau mau boleh celup hatta yaghsilah, sehingga tu basuh dulu ia mutawatir. Tahu ia seorang tu akan yadahu salasan. Basuh 3 kali dulu. Fa innahu karena bahasa seorang ahadu tu, fa itu tu la yadri, tidak ketahui ia seorang tadi tu aina batat yaduhu, di mana tidur oleh tangannya tu. Tidur oleh tangan ni makna tangan kita tepuk gapo tu kita tak tahu. Tepuk kemaluan ke, tepuk benda najis ke, tepuk gapo kita menerga tak tahu. Setengah pada mati dah menerga ni. Dia ni merawat oleh rawahu syaikhan. Fasiwakum atas pada tasmiyah dulu. Mana wasunna siwakum gitu. Itu dia. Sugi itulah. Ardon fil asnani. Ardon ni lagu ni. Ardon lebar. Abad baru gitu. Mulakannya gigi ke gigi. Zahiran zahir. Wabatinan dalai. Watulan dapanya fil lisan. Dari lidah kita ni lagu tu buat dengan lidah cukup 3 tu lah. Kalau lagu tu tak tu bukan daripada sunnah. Gaji sia masa kita nak mengaji budak-budak dia suruh lagu tu suruh gitu tu tak ada sunnah. Atau mari akhir dia ada pesak istiqra' ke mana kena gitu pula. Jadi Nabi ayat 1000 tahun kita baru nak cari. Kenapa? Karena kalau kita buat lagu tu gusi kita tu membawa pada tak kejap gigi. Go nanah gigi kau tak. Hojening derah tu. Dah masih beruh derah tu. Kau darah gigi. Tak boleh agak tu. Jaga-jaga. Beruh tu jaga derah sangat gitu. Tu. Lusah kita tu. Gusi kita tu ia akan mudah terjumpa. Gapo pakai gigi? Gusi yang pakai gigi. Gitu dia. Habis tu Nabi ayat tu betul. Kena buat lagu tu. Kanan dulu, kena sunat nganan. Lepas tu kiri. Lil khabaris sahih. Kerana khabar sahih. Lepas tu cara sugi lagu mana? Sugi.
Sugi kayu tu. Supaya sugi kayu dengan sugi ni khilaf ulama. Sugi hawa sedikit tu hasil ke tak kalau sunat sugi kayu tu. Tengah ulama tak hasil. Asal kata sugi. Tengah tak tak. Tapi hak muktamad kata boleh bala betul-betul masalah siwak ni kayu arak. Kayu orang dakwah bakar. Lepas tu hak habis umaja kau nah. Jaga sugi ni kita terima bukan terima sana. Daripada seorang murid dia lah, dia kata habis umar ni dia sugi adik kelapai. Aku lapai betul itu bukan? Aku lapai kau tu. Lapai, lepas tu kita bercerita tu. Jadi mula lek kanan pergi pusing gitu. Yang mula gitu kita kampung ikut gerak ikut kuasa kita nak gidak. Tu cara Rasulullah buat. Habis umar. Turun ke bawah. Jadi gitu kelapai. Gitu. Kayu arak tu lah. Saya kulit kayu saja tu ya dah bahaya untuk nak cuci gigi. Habis tak nak pakai ubat. Kalau dia panggil fluoride. Panggil apa dah demo? Florida. Panggil apa tak ada apa kena buat tu. Jenis benda untuk nak cuci gigi di kayu arak kulit dia tu ada. Habis. Nabi kata kena lil khabar sahih kerana ada hadis sahih menyata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki la amartuhum ay la aujabtuhum. Aku nak wajib laula an asyqa jikalau tidaklah jadi susah ala ummati di antara umatku tengok Nabi kasih dia kepada umat benda-benda yang payah ya cabut lalu jangan malu dia kata saya tengok semaya 50 nyewitak dia siapa 5 tu pun tinggal alek-alek tu ghafarallahu lana. Nabi kata laula an asyqa ala ummati jikalau tak dipayah tak umatku ni la amartuhum nah dia aku nak suruh mereka tak sebagai suruh wajib malah aujabtuhum saya aku nak wajib maka mereka itu ummati itu bisiwaki dengan berus gigi inda kulli wudu'in di setiap kali dia sudah wudu. Kita jaga dia dari wudu nak semaya lah salah lagi gitu amri ijabah suruh wajib lah tapi dah suruh sebagai sunat kan apa kerana Nabi kira kepada kita tu dia buat wajib kan sudah boleh gigi dah lah kocak semua dah poket dah masih ada poket wayah sulu dan hasil siwaku hasil sunat lah hasil sunat bergigi itu bikulli khashinin dengan tiap-tiap benda rasak benar khashin rasak apa Malaysia kesak kalau tajam tu lah tajam darah gigi berkasak macam hujung tangan kita ni berkasak tak? Ada setengah lama tak hasil ya ke hadap kayu arak tu ya berkasak tak? Ya hasil carilah apa-apa tak berkasak walau binahwi khirqatin dan jikalau mana walau kana stiyaku dalam anak dulu dan jikalau adalah sugi itu binahwi khirqatin dengan upama hujung kain ni kok hujung apa khirqah hujung dia ni bucu-bucu kain tu khirqatin au usnan bidamil hamzah wa kasrah isnan boleh tu satu menepak satu konyoh lah isnan ni au wal'u tetapi wal'u tu afdalu min ghairihi dan kayu arak tu kayu hak dakwah bakar lah dia afdalu lebih molek min ghairihi daripada lain daripada sebenarnya tu kalau umum gating kayu sebenarnya nak tu gating kayu tapi arak disebut belakang wa aulahu mana dalil aula anwa'ul aini anwa'ul uni zurihin tayyib gitu wa aulahu dan ya lebih utama
hu baginya bagi ni ana zurihi at-tayyib, yang mempunyai bau yang sedap. Tu lebih baik kau. Dan di segala rati kayu tu wa afdaluhu, dan hak afdal gitu tu al-araq. Jadi tu ya lebih rati kayu mana-mana atas dunia ni, hak tu lebih molek daripada lain tu. Tapi dalam semua jenis-jenis bagi rati kayu, rati dia, rati gapo, rati rambutnya kau, kata. Tu kalau batai wali, panggil batai wali. Tak kenal, hak haid. Panggil apa Malaysia? Batai wali ke? Tak kenal batai wali pula. Kalau kayu betul, masa pun tak boleh, masa pun lorak. Nah sekali tu nasi 3 hari tak angkat. Haid. Ini kayu, ini tak ada. Panggil apa Malaysia? Batai wali. Malaysia tani panggil batai wali. Betul tak kenal. Malaysia panggil ada jenis-jenis batai, ada jenis getah tu putih, tu haid. Orang makan wabak. Gonya yang buat tu kan. Tu dia tak akan nasi. Habis itu. Nah, wa afdaluhu, dan seafdal tu al-arab. Kayu Arab. La bi asbuhi. Dalam kalau dulu tu. La tahsulu sunnatus siwak, sunniyatus siwak. Tidak hasil sunat siwak tu bi asbuhi. Ya kejap anda. Dengan jari-jari. Jari mana? Menajah. Al-muttasili, jari yang berhubung dengan manusia. Oleh gitu dari anak tu. Diisip ya Ibn Hajar, diisip Ibn Hajar. Tapi Ibn Hajar ya pilih sunat mana? Sunat jari hak terpotong tu. Jari kita hak lucu. Jari kena kerak lah. Kerak jari misalnya kata. Jari hak lucu tak apa. Sunat. Jari hak untuk sekali ni tak sunat. Itu dikhanak ke al-muttasil. Tapi wa mutlaqan inda Muhammad Ramli. Mihra tu Muhammad Ramli. Dan mutlaqan Imam Ramli tak kira. Tak masuk dalam kata sunat siwak tu. Jari tak kira. Mutlaqan ni tak kira hak duduk dengan tangan kita atau hak terucuk. Hak muttasil atau hak munfasil tak kira Imam Ramli. Itulah. Ibn Hajar kata kalau hak tasih, hak munfasil, hak terlucuk daripada kita. Tak apa. Dengan bahawa terkerak kalau ke mana, tahu jari hak yang lain ke mana. Buat misalnya ada hak kita dak dapat jari ni. Jari hak terlucuk ni dak, takutlah. Walau khashinatan. Walau khashinatan. Maknanya jikalau jari saat itu khashinah, gasak sekalipun. Tu. Tapi semua aku kata tadi tu dah khilafan, mana aku lu bitil kalgoyah. Aku lu katalah oleh aku Imam Mulibari bitil kalgoyah dengan demikian itu goyah. Aku kata walau khashinah tu hala kauni mukhalifan limakhtarahu Nawawi. Anda gitu. Aku lu bitil kalgoyah, katalah oleh aku dengan demikian itu goyah walau khashinah tu. Jika kalau jari tu, jari telunjuk kita atau jari lain tu gasak kalipun tak sunat. Tapi aku kata lagu tu, aku lebih kecil kalau ya hal atau ni hal keadaan aku tu mukhalifan. Khilafan awak mana wa hal aku mana, kan hal ni nak saya mustaq nak takwil lah. Takwil masdar di saya mustaq. Aku lebih kecil kalau ya hal atau ni hal keadaan aku mukhalifan, menyalahi limakhtarahu bagi-bagi yang memilihlah akan ma oleh Imam Nawawi. Nawawi itu panggil fa'il akhar, hu tu mafhum qaddih. Menawi kata apa kalau kasak. Lepas itu jari ni dia golek dia tak licin mana dia golek dia terasak dah. Habis tu Imam Nawawi dia pilih kata sunat juga. Tu wala tak ada lagi kita yang jari ni belum. Wa inna ma yata'akkad as-siwaku, dan sungguhnya. Tapi dia kata dalam qauluhu dalam innama tu al-aula ayyah zafah. Tu ada al-hasri, bahasa hasah ada innama tu. Patu wayakula oleh kena kata wa yusannu. Tak apalah. Wa innama yata'akkadu siwa walau liman la asnana lahu, dan sungguhnya
Jadi sunat muakkad bergigi itu, gosok gigi itu, walau kana lisdiyaku, dan jikalau adalah gosok gigi tadi itu, beruh tadi itu, liman la asnana lahu, gigi tak ada gusi saja aja. Sunat juga. Sunat lalu kayak itu juga, walau tak ada gigi pun. Asnana lahu liman, bagaimana tu? Orang tua ko atau kita orang muda isi deng balik mutu gigi pelago dengan batu kalau ke mana bergigi. Sunat juga walau tak ada gigi. Bila tu jarak akad tu le tak ada dari tak akad tu. Likulli wudu'in bagi tiap-tiap wudu. Tu. Wa qibali kulli salatin dan bagi tiap-tiap semaya. Ya kita nak semaya, semaya sunat, semaya fardu. Sunat kita gosok. Gosok taruh dalam baju kita. Itu dia. Solat mana? Fardiha wa nafliha. Jadi ya. Semaya fardu semaya atau sunatnyo sunat semaya. Semaya sunat, semaya fardu lah yang kita gitu tak kira. Wa insal min kulli rak'atin aw istaqal wudu'iha. Wa li kulli salatin, wow situ tu masuk ya tamat kan. Walau qala wa yusannu aidan li kulli salatin lakana aula. Jadi wa in sallama min kulli rak'ataini, itu maknanya dan jika memberi saleh ia musalli min kulli rak'ataini pada 2 rakaat. Ismail 2 rakaat dia beri saleh. Mun nak maya lain pula. Kuat pula. Tu dia. Maya kuat pula gitu. Awistaka atau dia tu bersugi ia sore li wudu'ihi untuk li wudu'iha wudu'is salah. Tu dia ambil wuduk dah tadi. Tapi baru nak semaya baru, dia nak wuduk pula baru. Sunat lah. Tu kata li kulli wudu'in. Kata ambil sekali betul pada tu tak dah. Gitu. Wa illam yafsid, dan jika tidak bercerai bainahuma di antara kedua, bainal wudu' wassalah dalam itu lah. Wa illam yafsil bainahuma, dan jika tak cerai di antara kedua wudu' dan semaya itu, fasilun, oleh itu fasil sekali. Apa? Itu dia. Semaya hanu sudah, nak semaya baru pula sugi pula. Semaya pula habis, semaya kedua nak semaya ketiga sugi pula. Tu bang, bila tu haisu lam yakhsha tanat jasafam. Tu. Haisu sekira-kira dalam kauluhu ya ta'akkadu siwaku li kulli salatin. Jadi sunam akad lah sugi itu bagi tiap-tiap semaya haisu lam yakhsha. Jika tidak takut mazukiro wa illa tarakahu, gitu. Dan jika tidak mau takut, tinggallah. Jadi kena baca lagu ni. Haitsu lam yakhsha tanajjusu famihi. Tu sekira ia tak takut najis lah oleh mulut bagi seorang tu. Dia anak semaya tu. Pasal apa takut najis? Ia gonya kuat lajak. Apabila gonyah kuat lajak, ia mengeluarkan darah daripada celah-celah busi itu. Dia keluar darah najis lah. Tahu dia terukut dah. Kalau dia kesugi dengan sahabat dia melalu kesugi dia kena pada tak luka tadi tu, darah tu baik sasugi. Kenapa? Dengan sahabat sugi membawa kepada najis mulut. Mana tak sah lah kalau takut, kalau tak takut tu. Kita hak salim, hak biasa sugi atau gusi kita pemolek tak ada keluar darah apa beres. Sugi biasa. Wa zalika li khabaril Humaidi, dan demikian itu
Zalika dalil dulu ay ta'akkuduhu fi kulli salah. Sunat muakkad pada tiap-tiap semaya itu li khabaril Humaidi bagi khabar Humaidi bi isnadin jayyid dengan isnad jayyid. Ya tapi tasbih siratit tasghir lah. Rakaatan 2 rakaat bisiwakain dengan kita sugi. Dengan kita guna sugi untuk kita nak semaya 2 rakaat tu afdalu min sab'ina rakaatan. Lebih baik daripada 70 rakaat bila siwakin. Dengan ketiadaan siwak. Seperti sebab akan ni tak. Sebab tu kita semaya tu Allah akan sebab tu lebih daripada pahala atau akan sebab. Patut sebab tak syarat tu. Dia syarat ambil apa lipat-lipat tak dah ni ya. Macam tok nali bakar. Kita tengok tok nali bakar dia pulah gitu ya. Tak duduk sini. Tak mahzak dia besar aja. Tak gamak lah jalan atas. Itu ya. Pakar pada kata gitu. Nombor pahala sunat tu ya. Itu dia. Walau tarakahu dan jikalau tinggallah seorang akan siwak awalaha pada awalnya harajak pada as-salah. Walau tarakahu walau tarakahu dan tinggallah ia musalli akannya akan siwak awalaha nafi awalihi awalaha pada awalnya awal salah harajak pada as-salah. Jawab launya tadarakahu mendapat ia musalli akan siwak dengan rasa ia kena bersiwak juga bila asna'aha tengah-tengahnya harajak pada salah rajak ramai malam bifa'lin qalilin dengan perbuatan yang sedikit. Tu mana walau tarakah dah kira tinggal oleh seorang akannya akan siwak itu lupa mula-mula semaya itu lupa nak bergigi nak siwak dia tu siwak kayu tu ya tak. Kalau kita siwak bergigi tu ada nak upak ada apa kena guna air buih tu. Mananya kayu hak kita tak lepak kita lah. Lupa dia awal semaya tadarakahu asna'aha. Mendapat mana buat. Akannya akan siwak tu asna'aha tengah-tengah semaya tapi syaratlah bifa'lin qalilin dengan perbuatan yang sedikit. Gerak wadus dah atau gerak. Tak apa tu. Kalau tak landai tak ada buat batas semaya tak ada faedah. Buat dengan sunat tu batas semaya. Tak erti. Tak ada buat lah. Ya ada orang semaya ni jenis betul piyah. Orang ada semaya tu email macam orang buat dia betul piyah. Betul pusing. Lebih dia tu batas lah. Lebih daripada 3 kan. Jenis orang ni tak sumpah semaya. Itu dia. Tanya hari tu nyuak kita. Itu kena jaga. Kita akan mengaji, kena jaga. Kata amumi juga. Seperti bakal sobek. Lupa dia semaya buat masuk semaya tinggal subay tak bakar apa tu kalau subay terkok dah akik tak aku ulah awak ruwa dah kalau pulah batal lebih dari 3 gitu ya nak ayat atau kena syarak ya tutup siwak dengan kain serban ni sebagai tutup dekat uji. Ni atau halal sah gitu. Wa yata'akkadu aidan mana wa yata'akkadu siwak. Dan jadi sunat muakkad juga siwak tu aidan juga li tilawatil Quran. Kita nak baca Quran sugi dulu. Aidan ai kama yata'akkadu li kulli wudu'in dalil yang dulu. Wa li kulli salatin dengan dalil tadi aidan. Yata'akkadu leh raja asli tak lo yata'akkadu li tilawati Qur'ani bagi baca Quran. Idafat tilawah pada Quran ni idafat masdar pada mampu. Au hadisin atau baca ada. Au ilmi syar'iyyin baca anah. Bismillah dulu. Bila bismillah alhamdulillah dulu. Gitulah. Au taghayyuri famain. Atau berubah mulut. Sunat kita bergigi. Berubah mulut dengan sahabat tidur lah. Berubah tu rihan tu dia. Rihan dalai dulu. Kalau rihan tu mansubah ni alat tamyiz muhawwal anil mudhaf.
Asalnya taghyiri rihi famin, asalnya gitu. Rihi itu jadi mudhaf sah. Tapi dibuat tamyiz apa muhawwal, tamyiz yang paling daripada mudhaf. Mana asal kok ilmin syar'iyyin au taghyiri rihi famin, ubahlah oleh bahu bagi mulut. Tapi ia ubah ambil mudhaf dia buat tamyiz. Atau panggil tamyiz yang paling daripada mudhaf. Bukan mudhaf ilah, daripada mudhaf. Bila taghyiri famin, ubah mulut, nisbah rihan, nisbah bahu, au launan atau nisbah warna. Ubah-ubah saat ni tarik-tarik ni tu. Ubah tak ada binahwi, tak ada pada tarik. Dia tepat nak luk hak asal ni kita ni ingat. Boh raja ke, zorah ko, indah macam tu. Dia tak luk pada fa'eh. Tahu perkara hak serupa dengan fa'eh. Segala isi wasah, ising fa'eh, ising ma'fu, masdar, sifat musyabah. Dia tak luk besar. Tarik-tarik ubah-ubah tu binahwi naumai. Ubah mulut tadi tu. Ubah bahu bagi mulut binahwi naumin dengan umpama tidur. Au aklin karihain. Binahwi aklin karihain. Ubah dengan sebab makan buah durian. Tu karihain. Kita nak semaya tak boleh tu. Tahu isak rokok. Tahu makan bawe. Arak makan bawe. Wah, bau. Kalau mudarat orang siapa menghilangkan kosong orang hari. Nak semaya, kena pasal mulut ke apa, nak semaya ni. Dia dawa apa, itu akan dia pula. Allahu Akbar. Amin. Makmum boleh. Amin. Bau. Orang tepi tu. Udah bau dia. Boleh dah lapar dah tu. Dia tak boleh. Kena jaga. Syarat-syarat isu jaga lah. Atau bang subuh tu berbagi tak lah. Moga-mogi. Amin. Okay. Tu dia mau tepi tu. Kuat yang mana. Itu. Berubah mulut dengan sahabat tidur. Sahabat itu suruh suki. Au sinin. Atau gigi. Mananya atah pada kata tu lah taghyir. Au taghyiri famin. Au taghyiri sinin. Tadi dia balik. Ubah gigi saat itu binah wisufratin dengan upama kuning. Bukan semua kuning. Kada hijau, kada bubuh jenis orang makan sirih pinai zaman dulu, jadi bubuh hasil lain. Tapi orang Melayu dia pelik. Orang Melayu ni boleh jadi untuk nenek kita itu tu Hindi. Karena daulah besar belum laka suka tani ni, kita di bawah daulah Hindi. Hindi lah ni, sampai itu sirih pinai adalah memang kita tak ada. Timur pelik-pelik lah ni. Makanan KFC dah KFC pelak. Orang dulu dia tanah depan rumah boleh dia ada faham pinai. Buah pinai tu dia pakai kati dia buah sirih dia buah kapur tak sirih tu. Kapur tu buat daripada kulit kepah. Dia kisah buat dia kapur. Lepas tu dia buah pinai. Panggil apa Malaysia? Pinai ke? Pinai buah pinai di atas sirih dia pelan-pelan yang makan. Hak kita tengok nampak lah ni mana ada kelepon Hindi dok patutkan sarung Hindi ke? Maknanya daulah besar masa dulu daulah Hindi. Belum ada laka suka lagi. Belum ada nak ada Malaysia nak ada tani lagi. Itulah jenis ujah tu jenis pemanggil dia mana Melaka. Kerana dia 1000 agama. 1000 lebih Hindi. Daulah besar lah. Orang makan sirih masa dulu ingat mula tu itulah. Mula tu. Dia makan-makan sudah tu kulit dia tu. Kulit bagi pinai tu dia rosak gigi. Rosak kuning gigi. Dia kuning. Tapi bismillah masya-Allah. Wala seputung tak ada cabut gigi. Umur 60 umur je pula. Kemah. So lebih pada orang muda kena kata kau siap bagi pinai. Dia makan sudah, dia makan pinai dengan sirih sudah dah. Pasti kulit dia gosok gigi. Kosok lagi. Tapi gigi dia tu memang jangan lah, warna lain lah. Bukan kata warna putih, bukan kita mau nendak lah. Tapi dia kata khosiat cukup. Masa yang meninggal tu deh, gigi tu cukup. So, cukup. Berkah? Kalau kita kira orang ni 60-50 tu, nambah dah bagi gigi. Tu orang dulu. Bro. Taghyir sinin au
istiqozen tahu berupuh tadi tu dengan sahabat bangun min naumin daripada tidur. Terledah daripada tidur, sunat. Au iradatihi atau kanak nak tidur. Kita belum nak masuk tidur dah, belum nak masuk tidur kan kita. Belum nak masuk tidur, dalam bilik kita tu tempat tidur tu sunat kita pergi gigi dulu. Iradatihi iradatin naum. Baik. Wa dukhuli masjidain, dan nak masuk masjid, dia kaki nak masuk masjid. Sunat juga sugi. Wa manzilin dan rumah, tempat bilik kita atau sunat lagi bro. Sugi kayu tu lah mudahnya. Tak nampak dah. Boleh gojek atau boleh bekah yang molek. Ya, ada bekah yang molek. Wa fi pun aja dah. Sihring, ada sihir. Berat tu. Wa fi sahari, dan pada waktu subuh. Bangun namanya tahajud, bangun nak makan subuh, nak puasa dah. Tu sunat. Tu kita. Tapi dalil dulu qauluhu fi sahari ya wa yata'akkadu aidan fi waqti suhri. Sahari. Takkid juga. Sawa'un kana naiman, sama dia adalah ia seorang tu naiman yang menegur ia tidur au istaiqaza atau ia bangun fihi padanya amla. Takkid kok. Duk tidur ke duk bangun ke duk jelak ke duk baru siapa piye masa tu. Masuk ketiga lebih kurang. Masa tu tak gitu. Ketiga malam. Sunat berpiye tu? Sunat suku pula. Wa indal ihtidari wazalik indah tu zorah. Pada zorah nak cari tempat takluk ya kena apa. Kalau kita tak takdir mengapa kita tidak apa. Ya takluk masuk takdir kan wazalika ta'aqqudus siwa sabitun indal ihtidari. Wazalika ta'aqqudus siwa, dan demo ia kata sunat muakkad bersugi itu bila sabitun adalah ia indal ihtidari. Jadi takluk masuk khabar bagi mubtada yang masuk. Wazalika ta'aqqudus siwa sabitun indal ihtidar. Kena mati. Cerita Rasulullah dia meninggal alaihi salatu wassalam. Dia meninggal di atas riba Siti Aisyah radhiyallahu anha. Akhir Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali Nabi minta kepada Sayyidina Ali suruh kikis kayu sugi. Sayyidina Ali kikis. Pelembek ke kayu dia tu. Dia buat kikis, dia kita tak ada guna pisah dah. Kita tak reti guna pisah dah. Dia suruh kikis lembut rumah malah. Lepas tu Aliyo saya nak lekat tu Rasulullah. Akhir. Mana ya duk atas riba Siti Aisyah tu duk ayat cerita sakit mati seso. Enggak ada yang minta nak rasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta nak rasa sakaratul maut. Sakit dia kata sakit. Akhirnya dia ada sugi atau lepas kayu tu meninggal. Atas riba Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nak ayat akhir hak Nabi buat iaitu sugi. Iaitu guna Aliyo Sayyidina Ali. Tu dia. Nak ayat kata. Tu indal ihtidar. Cik Ua kita ke siapa tu. Duk ngak-ngak. Wih sugi dia. Sugi. Dia tak agak nak sugi pun. Kita sugi ni. Tu. Kena lagu tu. Kama. Kalau lagu dalil tu. Ay ala ta'akudihi indal ihtidar khabarus sahihaini. Itu. Kama seperti mana dalla alaihi yang menunjuk atasnya tahma oleh khabarus sahih. Khabar itu fa'il lidallah. Menunjuk di atasnya tahma oleh khabarus sahih. Oleh hadis yang sahih, khabarus sahihain, hadis sahih. Wa yuqalu dan dikata wa yuqalu inna siwa lah yusahilu, memudahlah ia siwa khurujar ruhi, mengeluarkan roh. Jadi khurujar tu makhluk yusahilah lah. Sahala yusahilu tashil. Mustatih wa dala yusahilu tu fa'il rajab daripada siwa.
yusahilu iyo siwak khurujar ruh. Itu satu kelebihan dia. Tu memudah keluar. Sampai Nabi guna tu. Nabi dekat Nabi ingat amalih okey sekali dia. Sugi. Tu atas riba panggil apa sia riba? Riba. Poho, atas poho. Ya memang poho dah, tapi poho lipat jadi itu panggil riba. Sila atas sila Siti Aisyah radhiyallahu ya, aku nak pergi tak gitu. Malu yo tu atas Siti Aisyah. Mati dengan gitu. Alaihi afdhalus salatu wa atammu taslim. Wa akhaza ba'duhum akhaza, kalau lagi tak fiqh kita ada fahimah seni dan mengambil faham oleh ba'duhum, oleh setengah daripada mereka itu fuqaha, min zalika, daripada demikian itu dalil tolong, min kaunihi yashulu, daripada keadaannya siwak yusahilu mesne memudah iyo siwak khurujar ruhi, akan keluar roh tu. Ulama fiqh juga ta'akkudahu, maf'ul bagi akhazah. Ta'akkudahu sunat muakkad juga. Tu lil maridi, bagi orang hak sakit. Wa akhadha ba'dhum min zalika ta'akkudah siwak. Tu sunat bagi siwak tu, sunat akad bagi siwak tu lil maridi, bagi orang sakit. Kiyah daripada tu lah. Kiyah daripada indal ihtidar tadi tu, ketika nak meninggal pun sunat juga. Tu sugi, maka disunat juga bagi orang sakit. Wayang bagi dan sunat ayyan wiya, bahawa semeniaklah ia seorang nak sugi tu bisiwaki, dengan sugi dia tu, dengan bergigi dia tu, niat gapo as-sunnata, niat sunat. Bergigi tak sunat ke? Apa dah niat sunat? Dak, niat ikut Rasulullah waktu itu. Aku buat ni, aku ikut kerana Rasulullah pernah buat. Tu situ. Dan kalau lain lagi, tak sugi. Rasulullah pernah apa? Pernah pakai serban. Aku pakai serban. Patut aku pakai serban ni kerana ikut. Boleh buat halo sunat serban so. Halo ikut Rasulullah so lagi. Tiap kerja sudah Rasulullah pernah buat. Tu. Supaya apa yang wiyah? Le tu tak ada yang wiyah. Niat tadi tu liusabah, supaya diberi pahala alaihi, di atasnya, tak sorang. Tapi kalau dia sugi saja sugi dengan tak ada apa-apa, kagak. Kadang-kadang tak diberi pahala. Kadang tak hugan ada sugi saja. Kena niat kok. Niat tak ikut Rasulullah buat. Atau gambar ni adalah sunat. Tak apa dah. Sunat. Mana kagak Nabi buat lah. Sunnah. Gitu. Wayab la'a, atas pada janwi, dan metele iyo seorang riqahu aliyo apa ni? Aliyo bagi dolah, bagi seorang tu awal astiyakihi, pada awal ketika dia tu suki. Itu kelak pada seorang. Jadi aliyo sini tu bukan aliyo nong lah, bukan aliyo kok baru tidur, aliyo tu guna kuat dah, kerana yang nanti aliyo hok dok campur dengan sugi kita hok awak-awak tu, tu suruh teleh. Tu. Tapi kalau ni berat teleh bagi tu, kita rugi tengah bawa tu teleh tu berat. Bagi esok pernah, hari tu tak temu. Nak jaga tu. Ni masalah kayu. Dia tak ada bawah, tak ada apa. Gitu. Kalau bercampur dengan lain, tu tengoklah kalau mudarat kok. Jangan. Gitu. Wala yamus sohu. Isak ni. Ya. Wayam bagi aidan dalatan. Wayam bagi aidan alla yamus sohu.
alla yamussas siwak ba'dal istiyah. Isa. Jangan di hujung tu. Ya gini loh, kayu arwah panye tu. Kayu panye gini loh. Lepas tu ya hujung je ni, hujung lembek dah loh. Lepas tu sudah kita sugih dia lemak-lemak. Jangan isak. Isak jangan. Lepas tu gerak tu nak ambil kain sapu. Ambil kain nak kering ke dia, jangan kita isak. Kalau bekah hak lebih mula-mula kita sugih sugih kayu, pegai kayu. Pegai kan nak pegai? Gini ke gini. Lepas tu pegai ni lah. Hujung okey sekali. Tak payah lah ni. Ada pegai, boleh pegai dah berasa. Ni hujung ni. Hujung sekali bagi sugi kita atau bagi beruk gigi kita. Bagi beruk gigi tak? Pakai ubat bagi apa? Berus gigi. Hujung bagi berus gigi kita ni we belaga dengan hujung bagi clicking kita. Gini. Lepas tu kita kapit tiga sini. Lepas tu hak ni kena tekan. Batin bagi ibu tangan ni tekan sini. Sugi gitu ya. Kelapai balik. Mula kanan dulu. Lepas tu hak mula kita sugi tu alia sikit-sikit ada dekat. Bukan alia najis lah kita tu. Tertelai awal tu. Sunat telai. Tu dia. Wa alla yamussahu, dan jangan isak. Isak hak lemak-lemak. Kanya ke siwak tu. Habis. Wa yundabu takhlilu, dan sunat kita takhlil. Khallala yukhallilu takhlil. Takhlil ni menyelati gigi. Ya kalau dah jual ya ada kayu untuk colek gigi. Takhlil dah. Colek gigi dulu. Colek gapo hok lekat-lekat nasi ke gapo lekat-lekat. Panggil apa? Penyelat, takhlil. Pencuki. Cokeng kakak dah. Tani panggil cokeng. Pencuki. Bila tu sunat? Qabla siwaki, sebelum ada nak mula bergigi. Qabla syuru'i siwak lah, sebelum mula nak buat perbuatan bergigi tu. Sunat kita mencuki. Tu dia. Au ba'dahu, atau selepas daripadanya. Min asarit ta'ami, dari gano. Ya min tu takluk pada takhlil lah. Takhlil tadi tu min asarit ta'am. Atau selepas pada siwak. Ba'dahu ba'da siwak. Selepas pada bergigi dah. Tapi selepas ada gigi kita pergi makan nasi. Makan nasi ada gigi atau gagi-gagi lekat di gigi. Sunat gue. Sunat takhlil tu. Kita sunat bergigi pula situ tu. Fasiwaku apa? Waw isti'anah semula. Fasiwaku isti'anah nahwi. Fasiwaku maka bermula siwak. Siwaku mubtada afdalu khabar. Afdalu minhu, daripada takhlil. Siwak tu bergigi tu lebih afdal, lebih baik daripada takhlil, lebih baik daripada mencukil gigi tu. Khilafan liman akasah. Menyalahilah bagi mereka hak akah ia man. Dengan bahaya kata takhlil itu lebih baik daripada siwak. Mana aqulu zalika siwaku afdalu. Aqulu zalika siwaku afdalu tu hala kauni mukhalifan liman akasah. Hal keadaan aku menyalahilah aku liman akasa, bagi ulama yang akah ia man. Akah tu dengan mau ia balik lah. Akah lagawi. Dia balik daripada kata kana. Aku kata siwak lebih afdal daripada takhlil. Dia kata takhlil itu lebih afdal daripada siwak. Aku balik. Akah. Aku kata lagu tu menyalahi mereka tu lah. Ayo dia ada kaul hudal itu. Qala, kata mereka itu ia man akasa tu. Inna takhlila tu afdalu minas siwak. Wa takhlil itu afdal daripada siwak. Sebab apa yang kata lagu tu likhtilafi wujubihi.
karena bersalahnya pada wajibnya. Nah, base itu. Wala yukrahu bisiwaki ghairin, bisiwaki ghairi, macam mana? Ghairi apa? Iya lah aja, ghairi apa? Ada bagai apa? Ghairi apa? Ada. Ghairi iznain, ya sudah. Balik ubah masalah. Ha. Ha. Wala yukrahu, dan tidak makruh bisiwakin, kita guna siwak mana bi'alat siwak, guna siwak tu siwaknya siwak ghairin, siwak bagi orang yang lain. Bila tak marah tu ghairin mana jumlah azina belakang jadi sifat ghairin yang azina, orang lain sangat lain tu masuk sang kita. Lain tu mana lain orang yang sugi tu mana sang kita, dek kakak kita. Lain tadi tu yang azina, iyo ghair mustati wa la azina, turajak daripada ghairin tu. Mananya tak makro kita ambil kayu sugi atau bergigi orang lain, kita bergigi kita. Tapi syarat saya kita tadi tu memang dia best dengan kita. Dia dengan kita ni seolah kata suara le boleh tukar. Dan nak goyak. Sampai bos suara le dia kena. Nak saya sungguh. Mana kita ambil bagi dia, puluh ni dia tak marah kita. Tak apa. Tu. Au ulima ridahu. Tahu diketahui dah reda ghairi itu. Boleh juga kita ambil sugi orang lain. Kita tahu kata sang kita ni memang tak ada gapo gitu. Bukan ada bergigi dah kena balah beli lain. Tahu je. Ini saya tak agak sungguh. Lama-lama kalau dia jalan dia wasok dia kalau ada buah tu kan. Kelak tu agak tahu. Gerai lajak tu. Lepas apa beli tak boleh pakai gitu seolah kata. Tapi mbak izin lah tak apa dalam masalah ni tu gitu. Wa illa, dan jika tidak, tengok dalam wa illam ya'zan wa lam yu'lam ridahu harumastiyaku bisiwakihi siwaki ghairi. Wa illam ya'zan, dan jika tidak izin iya ghair. Wa lam yu'lam ridahu, dan tidak diketahui akan redonyo, reda bagi ghair, reda bagi sah kita tu harumasti'man istiyaku, harre gitu sugi itu bisiwakihi, dengan sugi baginya bagi ghairi, bagi sah kita harre. Gosah-gosah dia tak kena ya. Bagaimana kita ni? Dok marah dah buat kita. Tak boleh tengok mana. Tapi kalau saya ni tak gimana, orang suku sangka ni. Orang itu tak pernah kena tu. Saya ni walau setaga mana pun. Saya gitu. Walau setaga mana. Habis itu. Sebab ada kakak tu lah. Ka'akhzihi. Dalam itu dah. Kaulihi akhzihi itu ay asiwaku min milkil ghairi fa innahu yarum haitsu lam ya'zan lahu wa lam yu'lam ridahu bi. Ka akhzihi, seperti ambil seorang akan siwak tu min milkil ghairi, daripada milik orang lain. Ya milik orang lain kita kena ambil, curi lah panggilnya. Ya akhzi sini tu berdoa masalah. Namanya curi buaya rapah. Panggil waktu curi medan apa tua ya gimana kan dalam sah doa kita mai curi kalau ya dia tahu depan pet gue ada mai pet tu pakai apa enggak ada curi lagi. Karena tak malu salah kata gitu. Tu dia tak ada gapo itu wah salah malam tajri, selama mana tidak tajri berlaku. Malam tajri adatan bil i'radi anhu, selama mana di malam muddata adami, muddata adami jarri. Itu dia. Selama mana tidak berlaku adatan pada ada bil i'radi anhu, dengan berpaling. Tu. Selama mana tidak berlaku
Kalau baca tajurru tu asal tak tajri. Zahir. Malam tajri datang pada ada bil i'radi anhu, bil i'rad mana tak mau paling. Mana i'rad mana berpaling anhu daripadanya pada siwa. Kita jumpa sugi di hak tak batah kalau mana tahu. Kita ketika sugi ni orang tak mau. Orang berpaling daripada nak milik dia tu i'rad. Kalau gitu tak apa, kita ambil dia. Tu ambil manfaat bagi dia. Tu. Kalau benda lain kena kira duit 10,000 jatuh. Tak patah. Tu yang paling, tu yang paling cari ni kan, ni tak jumpa lagi. Kita tu yang paling kan. Buat itu, dah 10,000 nak kita. Buat senyap. Orang tak tahu. Tu ada orang nama paling dah tak boleh tu. Dia kena kira lah tulis dia tu yang tak apa. Ni kata dia cari juga tapi tak sampai, dia tak tahu kata duit ada situ. Kita nak buat cara-cara mana? Buat tu eleh dah lepas. Buat bela buat mana apa dah. Wa yukrahu dan makruh. Wa yukrahu, mana wa yukrahu siwak. Liso imen bagi orang yang puasa ba'da zawali selepas daripada gelicir matahari. Palhu. Illam yataghayyar famuhu binahwi naumi. Jikalau tidak berubah, tidak terubah lah oleh famuhu, oleh mulut bagi seorang binahwi naumin dengan upamu tidur. Dalam dulung tafrad dalam dulung fa in taghayyara bihi bisa binau tu. Fa in dalam qaul dalam anak. Fa in taghayyara bihi, maka jikalau berubah bihi dengannya dengan sebab hidup tu lam yukrah, tidak dimakruh akan dia kasih wak. Tapi kata lagu ni pun kata tak makruh ni wa huwa khilaful aujah. Khilaf al aujah kama fit tuhfah. Dan apa kata tak kira bila lepas ada zawal makruh. Tak kira tidur ke tak tidur, berubah ke tak berubah, lepas tu kira makruh. Ada lah. Kama fit tuhfah wa nasuha ila akhirih. Walau akala ba'da zawali nasiyan mughayyira au nama au tabaha kuriha aita. Dia makruh juga alal aujah. Habis itu famad madotun dalam dulu. Fa ba'da siwaki tusannu madotun. Selepas daripada sugi dah dalam wuduk tu sunat kita komo pula. Fastinsyakun fa ba'dal madoti dalam yusan nustinsyaku. Nombor tu air ke dalam hidung tu. Masuk isyak. Isyak masuk. Istinsyak panggil. Tapi jangan telajak lah. Isyak masuk pakai batuk tu jangan. Isyak tu okong-okong tu tak biasa. Sudah ngaji anak lek awak lalu wah agak monai tu. Somak begitu mata-mata tu tak leh lah tu tengok. Dorak ke diri tak leh. Tak apa-apa. Apa buat betul madah dengan isyak tu lilitiba anali amrin muttaba bagi pekerjaan iaitu dia akidkan dua tu ambillah wa aqalluhuma dan sekurang-kurang kedua madah dengan isyak tu isalul ma menyampai ke air ilal fami kepada dalam mulut. Masuk air dalam mulut apa dah tu wal anfi dah hidung buat naik air masuk air dalam hidung tu. Terjadi. Wala yushtaratu dan tidak syarat fi husuli asli sunnah pada hasilnya asal bagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam idaratu tu naibul fa'il bagi yushtaratu. Idaratuhu pusing. Kita masuk dalam idaratul ma'. Dan dari itu lah tu dalam kalau idaratul ma'. Ya kalau tak tahu lah ya kena faham aku dah ada pusing ke apa. Dah mulut ni. Pusing lidah. Mana pusing lidah? Idaratuhu pusingnya putar lah kono. Komu. Syarat buat masuk saja tu boleh halal dah. Kita komu kita pusing ke air dalam itu tu sunat suku pula. Dua sunat boleh. Tu idaratul ma' pusing putar ke air komo dalam mulut tu fil familah dalam mulut.
Ah, wa majjihi minhu dan ludah. Tu majji makna buai-buai tumpik air daripada mulut. Majjuhu majjul ma adalah air itu minhu daripada fami. Tak syarah. Maknanya bubuh air dalam mulut saja hasil dah. Walau tak pusing, walau tak keluar ke air itu dalam mulut hasil. Wa nasrihi dan seh. Nasrihi ini waktu berair pada hidung. Tadi panggil seh. Nah siang apa? Seh gitu juga. Apa? Keluar air pada hidung gitu ya. Tak ada nama pula. Ya. Gitu keluar air daripada hidung gitu ya. Maknanya kita buat masuk dalam hidung, saja buat masuk boleh halal dah. Keluar ke tu itu suku pula situ. Nah, bal tusannu bahkan dia sunat naibul fa'il itu sannu kepada iradah. Sannu taqdiyah naibul fa'il rujuk pada iradah. Bahkan dia sunat kita pusing dia tu. Kamu kluk. Ada pun suara tu dah yang tu lain dah tu baik. Tak syarat tak suruh tu. Dengar je suara dia apa kadang dengan suara ni. Orang suruh pusing air dalam tu yo kau nak siapa ke gapo dah. Tu baik nak okey. Tak ada satu dengan syarat buat tak ia sendiri jadi. Dia. Kadang-kadang terkejut dah kita tepi. Tu. Bal tusannu bahkan di sunnah iradah itu kal mubalaghati. Seperti bersangat fihi ma pada keluar pada mata dengan istisya li muftirin. Bagi orang yang batal puasa. Itu bagi orang yang tak puasa. Sunat membalaghah tadi ke, sunat kita buka kuat atau kita masuk air hidung tu dan kita pusing-pusing air dalam tu, sunat membalaghahnya bagi orang yang muftir li muftirin, bagi orang yang tak puasa. Tak ada pun bagi orang puasa yang tak suruh. Karena dengan sahabat kita membalaghah takut air turun dari rungur kok membuat pada semaya kita itu semaya puasa kita tu bantah pada golak tu deh itu pada golak bagi dengan jenengan kau dah mupaya pada golak tu tapi dekat dengan Melayu golak silap dekat orang Melayu kita embek daripada Arab kok banyak baik sampai tu kita ya Arab kata aku rumah ni dia petani ni kata baris huruf supaya lepas tu dia kata apa mengutih belakang tak depan kalau kita kata akala erat tapi kita Melayu makan dia kata apa nama dia ni mau minta depan leh ni huruf erat tapi cara letak huruf tu muka lain makna apa muka lain menengok dia tengok tak saya sepos karo dia kata dia kata ngaruh tadi mau dah tukar buat petak yang mari bahasa tak apa. Ada penting bahasa cuma tu hai buat belaka bahasa tak. Tu hak pentingnya ubudiyah dengan tu hai tak penting. Ada ke Cina dia keling ke apa ikut dia. Buat tu hai belaka. Bal tusannu kal iralil muftiri lil amri bihima. Lil amri kana suruh kana ada suruh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam biha dengannya dengan belaka. Tu. Iza tawadda'at fa ablaghu fil matwatin syamma lam takun saiman lah dalil alah. Wa yusannu jam'uhuma dan sunat menghimpun akan kedua idafah jam'u dengan idafah masdar pada maf'ul dan sunat menghimpun akan kedua mantah dengan insya tu bisalah si hurufin dengan 3 cempok panggil pun Malaysia kau tapi kalau kita nak buat lagu tu kita nak himpun mana kita main air tu mulut dengan hidung isap sekali dah. So air ni boleh masuk dah dalam tu. So kira kali dengan mulut, kali dengan hidung mana kita bagi ruang air datang Quran itu bagi ruang. Senuh bagi mulut kita, senuh nak ke hidung selalu. Bukan tak hidung so dah. Ingat kita kena itu nak kali dah. Terawak letak batuk. Tu buat kokoh. So 2, 3 sunat. Salah si hurufin dengan 3 cempok. Cempok 2 ke cempok 1 ke ikutlah. Ya tamat-matu summa yastansyiku min kullin minha daripadanya daripadanya pada salas daripada 3 tadi. Wa mashu kulli ra'si. Kalau huwa
mashu kullu ra'si ay wa yusannu mashu kullu ra'si hatta zawahibil khariti inda hatir ra'si kama fi singmai Ibnu Qusay. Habis ya dalam mazhab Imam Syafi'i kita basuh kepala tu hak qada wajibnya setuh ke kulit kepala di mana-mana pun tak apa, putih kat belakang telinga ni pun tak apa, tas ni pun tak apa. Tapi kalau orang tak ada rambut, orang ada rambut setuh rambut dia kan boleh selar wala tak apa serah sekaligus sepuluh apa hukum hukum. Tapi ada ulama mengata wajib basuh sutih kepala. Itu yang kata lilit tibai bahasa semua lilit tiba dari amrin mutamah karena ada Nabi buat lagu tu. So inilah dia. Lihat tak dilihat lah. Yang keduanya wa khurujan mana li ajli khurujan kerana nak meluar min khilafi Malikin wa Ahmada daripada khilaf Imam Malik dan Imam Ahmad radhiyallahu anhuma dia kata guna wajib basuh sutih kepala dia wudu. Itu mazhab Malik dengan mazhab Imam Ahmad dah Hanbal. Kata kaedah kita apa? Al-khuruj minal khilafi mustahab. Mana kita nak ingat? Keluar daripada khilaf ulama. Kalau ada ulama kata wajib, kita buat seperti dia tu. Awak tu sunnah. Tak? Itu dia. Kaedah kita al-khuruj keluar minal khilafi daripada khilaf tu mustahab. Kan ada setengah ulama kata wajib buat setiap kali kita buatlah saya sunat. Walau di mazhab kita tu bahasa sejuzuk daripada kepala mata dah atau sejuzuk benda ada atas kepala umpama rambut ke apa dah. Fa in iktasara alal ba'di maka jikalau iktasara menyipelah iyo dengan mana tak mau buat muka lain alal ba'di di atas tengah yo sebenar kepala kita ni tu pak obong Allah pak bagi wa pak kalau kita nak iktisar di atas tengah daripada bucu mana-mana pak tu fal aula ayyakuna huwa wal ba'du tu an-nasiyatah fal aula maka lebih aula ayyakuna huwa bahawa seadalah ia benda kita nak sapu pak setengah kita nak sapu tu an-nasiyah ubung. Jadi kita bagi kepala kita aula kita sapu ubung ni atas ni oleh belakang tak aula walasah atau tepi pun tak aula walasah tak aula aulanya di obong. Tu fa inik tasoro dalai tolong fa in aro dalik tisoro jika kalau mukana nak sipe mana tak sewah lain buat itu ya mau buat di obong tu lah obong wal aula dan wajah lebih aula tu dalai dulu ayat afdal fi kaifiyatihi pada kaifiyatnya kaifiyat sapu tu lah kaifiyatihi kaifiyatil mashi tu ayadaihi bahawa sabletaklah ia mutawaddi musatih wa yada'a raja' li mutawaddi yadaihi akan dua tangan nyong mutawaddi ala muqaddamir ra'si ia letak tangan di atas muqaddamir ra'si mulsikon hal keadaan ia apa hal keadaan dia mutawaddi itu ya mulsikon musabbahatuhu merdepeklah oleh telunjuknya bil ukhra ya musabbahatuhu tak betul musabbahatah mentek itu mulsikon hal ke iyo seorang ia mutawaddi itu berdepeklah ia mutawaddi musabbahatahu bil ukhra musabbahatahu ni musabbah ia berdepek dulu bil ukhra mana bil musabbahatil ukhra wa itu wa ibhamaihi dan wa ibu tangan ni dua ibu tangan wa ibhamaihi dan wa ibu tangan bagi mutawaddi ala sidghaihi sini maknanya
Maknanya ia letak ke hujung tangan di muqaddam ra'si gini. Lepas tu ia letak ke dua musabbahataihi sini. Ni sapu. Klik mula. Ha tu cara. Ia sirgai letak ke kepala. Oh, ke kepala siap. Ha situ sirgai ni sini. Kalau Melayu panggil pelipis. Oh, siapa tak ada pula Malaysia ni. Apa lagi sini? Tak tahu. Pakai kepala itu. Panggil apa? Pakai kepala. Yalah juga apa dah. Jadi tak ada dia baik bahasa. Tak ada kapal. Lalu ketika kita gambarkan ni, tu kita tak hujung ni, tak sini. Lepas tu kita ambil ibu tangan, kita tak di sakit kepala ni. Pusing. Turun belakang, heret naik semula. Itu sutip kepala. Mungkin kita ambil value, tak kepala, tak baik pakai baju, basah baik. Tak nak buat sunat je. Lepas tu, letak kepala kata dah, summa yazhabu bihima. Maka kemudian pergilah dengan kedua. Pergi, kita tak dulu lah. Pergi heret lagi. Kau laki. Ma'abaqiyati asabihi asabihi mutawaddik. Serta sekalian ni. Sekalian tinggal lagi ni. Ni musabbah. Lepas tu baqiyah ni. Ni. Semua heret lagi lah. Tapi baqiyah pun ghairul ibhamai ni. Lain daripada dua ibu tangan. Kerana ibu tangan di sini. Hak lain tu heret lagi. Nak royak rupa. Likofahu bagi tekoknya. Mana siapa tekok sini? Bos apa tekok summa yuradduhuma kemudian tu kemudian ditarik huma kedua tadi itulah ilal mabda'i pada mula tak kata ni agak mula naik mula radda yaruddu summa yarudduhuma kemudian mau kembalilah ia mutawaddik huma akan kedua akan musabbahatai ya. Musabbahatai ni itu ni musabbah ma'abaqiyatil asabi' aneh baqiyatil asabi' lebih pada musabbah ni klik semua lagi kepada mabda'i mana alih-alih kata mudafilah itu mabda'i ra'si tepat mula bagi kepala tu cara. Kadang kita tak buat tu kadang tak gambar. Dia mikir sore lagu mana ni agak semula klik semula agak gigi. Masa mana nak buat? Berarti bila tu buat lagu tu in kana lahu jikalau adalah baginya bagi mutawaddi bagi orang berwuduk tu sya'run yang qalib. Tu rambut yang berbalik-balik. Itu dia. Qala fit tuhfah dia kata lagu mana supaya bawa lagu tu liyasilal ma'a supaya sampailah air itu li jami'ihi liyasilal ma'u li jami'ihi jami'ir ra'si pemisam maka namaratan wahidatan wa illa dan jikalau tidak dalil dulu wa illam yakun lahu syi'run yang qalib dengan orang rambut yang panak tak mana bi ayat bi allam yakun lahu syi'run aslan ada rambut bi alam yakun lahu dengan bahawa tidak ada rambut lahu baginya bagi mutawaddik syi'run tak ada rambut aslan pada asal anak rambut kita tak ada atau kana atau ada rambut manakah lahu syi'run ada baginya rambut tapi walakin la yang qalib tak ada balik-balik ke apa tak ada balik-balik pusing-pusing tak panjang rambut tak panjang lah linah wisigari bagi upama rambut dia pendek au tulihi atau panjang lajak rambut ke sini. Lepas tu, rupa orang rambut panak dan rambut panjang, fal yaktasir, maka hendak ia sipeh ala zahabi faqat. Itu. Ala zahabi kena pergi saja. Kalau rambut panjang lah, rambut panjang ajak ke perempuan, panjang atau orang lelaki rambut panjang tu, dia pulah kita sajalah. Pasal nak balik tu, kalau pulah balik nak balik mana rambut panjang nak balik sana. Balik pada dulu. Berarti. Kerana elak dalam kitab Tuhfah dia kata, nak wisapa semua rambut. Dibagi orang balik tu. Atau orang rambut pandai, rambut lepas pada cukur tu baik sikit sekali ke. Siapa dah? Yang nak siapa? Agak. Wala yuradduh malah dan tidak dikembalikan kedua bagi musabbahatan itu. Itu dia. Fa in raddahuma lam yuhsab saniyatan.
Di sayruratil ma'i musta'malah ya musta'mal istimalihi fi ma la budda minhu tengok tu. Benda syarat suruh saya kat buat gitu tu dia kata lagu mana buat lagu tu. Wa in kana ala ra'sihi masalah. Dan jikalau adalah ala ra'sihi di atas palanya, atas kepala bagi mutawaddi amamata. Ada kan serupai. Kan aja ni kan serupai. Au qalan suah tokok atau piyah. Tammama menyempurnalah ia mustatir tammama rajak oleh mutawaddi. Tammama menyempurnalah ia mutawaddi alaiha di atasnya. Di atas amamah dengan kolang suah tu. Bila ba'da mashin nasiyati selepas daripada sapu kubun. Kita ambil asmaya roh. Asmaya kasubeh dalam kepala gini. Kita ambil tani dulu. Apa ni? Yang sudah ketangi pos sapu kita ambil sini. Lepas tu buat lagu tu sapu gitu. Tu dengan nak kita mama alaiha. Kalau kita sapu sikit, ada nak cabut, jenis tak ada cabut, sapu sikit. Tak obong tu afdal je, hak lain sapu sikit. Belakang hak putih ni, belakang apa nama ni, belakang uzun ni, sapu. Itu sepenuh dah ni. Sepenuh tu air lemak lah, ada cuak air dah tu pula. Ada kata dia, ni mana yang basah-basah lah, tak semaya sejak. Dia kena kira lah tu. Jangan namanya jadi kena kira lah, kita buat sunat tak ke mana. Buat lah ni tu. Tamama ba'da. Jadi ba'da zorah dia kena ada pak takluk je. Tamama menyempurna tu ba'da mashin nasiyati selepas daripada basuh akan obong dapat masdar pada maf'ul. Basuhlah mutawaddi, mashul mutawaddi an-nasiyata sa'alih itu. Lilittiba'i li amrin muttaba karena ada kerjaan Pak Nabi pernah buat muttaba. Wa mashu kulli ra's wa mashu kulli uzunaini dan basuh sekalian dua uzun. Sunat lah basuh okay. Jadi uzun ni sunat lagu ni. Ya ada fi'ah ya. Zahiran wa batinan wa simakhaihi. Simakhaihi lupa. Jadi kita tak gini. Lupa dua sabahatan ni kita tak dalam ni. Lepas tu kita nak mula ke mana? Musab apa nama ni? Sabak apa dia panggil? Ibu jari. Tanya usah rak, tanya ibu jari. Ibu jari ni kita tak sini, di hujung ni, hak tempat lemak. Tempat hak ketina tu ni, jajak subah ni. Kedah kita jajak subah dia. Tempat jajak subah tu, bos sini, pulah naik ke atas. Cukup. Pulah naik ke atas, buat mana? Tangan kita rapak, agak right. Gambar. Kita bos sini. Tangan ni kita duduk sini. Nak siapa laku? Kita pulah naik, hak le belakang ni ia siapa bera. Lepas tu apa? Celah-celah ni tu apa? Idol malbak sini. Kita pulah nak sini, terke berapa? Sekali. Pulah naik, terke berapa? Ruang ni. Sunnah. Kita dah ikut buat sapu. Tak ada lupa hasil sunnah ya. Cara ulama ya gitu ya. Bila zahiran luar ni wa batinan dan batin wa simakhaihi dan dalil dia. Dan dua lubang bagi uzunai. Bagi uzun tu. Ya sunat uzun sebut so jadi tiru dah. Dan tak ada dah. Linga 3 4 ada. 2 tu linga. Pas buat mukmin kepada mukminah lah. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Berarti nak tak wajib kan? Tidak ada muslim, ada Islam tu ikut siapa, jin ke siapa. Tak kepala gue. Jin lelaki, jin perempuan, dia berlaku. Habis. Wala yusannu mashur raqabati. Al-alamah mulai bari. Dia tak menjalani kata basuh kok sunat. Tapi ada yang Melayu buat. Saya tengok. Tak, saya tengok. Orang-orang tua dulu ada buat. Lepas tu, beda ke lagu mana. Beda tengok yang mana awak kata mana. Mashur raqabah. Kenapa boleh kata la yusannu? Itu takliliyah. Illa pada kata la yusannu. Kenapa boleh kata ada sunnah? Illa situ. Lam yasbut.
tidak sampai fihi pada mas'alatil mashi ni atau pada mashir raqabah ni syai'un oleh suatu daripada hadis lah, daripada dalil lah yang boleh kita iktimad tu. Sampai tu aku kata tak sunat. Tu orang bahasa kaki kak, dia sapu tekak hot case sekali, dia sapu tekak. Qala Nawawi, berkatalah oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, bal huwa, bahwa ia masfur raqabah tu bid'atun. Tu dia. Boleh kau baru kan sudah. Boleh ada panah lah ni juga. Ni Nawawi kata nyata ni lagi tak ya anah ha. Terus hapus dulu. Ya gini ya. Bid'ah tu tengok pula bid'ah munkarah ke bid'ah lagu mana. Tengok tentang tafsir pula situ. Mafhum bid'ah tu. Betul lah Imam Nawawi kata bid'ah. Kita haraplah. Tapi siapa dia hak kata sunat? Kalau tak silap, cuba ke buku tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Masalah wudu. Cuba kita tengok kalau tak silap. Kalau tak silap selaginya kita hiyak dulu. Hak royak kata sapuh tekak, sunat sapuh tekak daripada fuqaha ilmu taqaddim. Belum ada Imam Nawawi dan Rafi'nya lagi. Sunatlah, tak apalah dia ada orang kata buatlah. Jadi hak kita malah dia iyalah. Dia kata bid'ah ke mana masuk neraka, dia bid'ah ni neraka dah. Bid'ah dosa, dia dosa ni aku tu tak orang aku dia serga agak. Pas serga tu enak dia buat. Habis itu. Jadi sunat ke tak sunat siapa tekak ada khilaf dalam ashab Imam Syafi'i kita. Gitulah, hang nak buat tu buat. Dah tak mau buat tu tak ada kabur. Jangan ada kata hak tak buat. Wa hadisuhu ya kaca lagi. Dah hadis sapuh raqabah ni mau tu tu. Itu dia. Mana masur raqabati amanun minal ghul. Dalil dulu. Ada montong, ada reko dia kata, memang boleh bari. Tak ada gapo lah. Kita jangan jadi panas kita ngaji ni. Orang tengok orang buat tak sebab kita pak marah lah kita kuih dia mau neraka jangan. Kita tengok. Boleh jadi kita baru dah setuju dengan benda kita tak reti karena annasu ada umajah hidup. Tapi setara Imam Nawawi bukan orang jahil. Dia nak buat cara dia. Macam Imam Nawawi, macam Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Apa kita khilaf? Sama-sama nampak tu, nampak ni. Hang nampak lagu ni. Ihtiram lah kita istilah kita orang belakang ni lah. Habis wadal qu'adhain. Tadi kemudian dia kata wadal qu'adhain mana yusannu dal qu'adhail wudu. Sunat itu menggosok anggota wudu. Tu. Habis itu wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhanallah. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'an rizqan wasi'an wa amalan salihan maqbulan sa'atan darain wa husnul khatimah wa khairu rizqan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal ya kami. Jazakumullah khairal jazaa.